Assalamualaikum, pernah tak korang kecewa bila ikan kesayangan tiba-tiba mati? Dah jaga elok-elok, tapi tetap tak menjadi. Ramai tak tahu, ada musuh senyap dalam akuarium kita, amonia. Racun ini boleh mudaratkan ikan sekelip mata kalau tak kawal. Ia bukan sekadar air kotor, tapi kimia berbahaya tersembunyi. Hari ini, kita bongkarkan rahsia selamatkan ikan korang daripada pembunuh senyap ini dengan cara paling tepat. Amonia terhasil dari sisa makanan dan najis ikan. Bila tinggi, ia racuni pernafasan ikan dan sebabkan kematian. Jadi, macam mana nak pastikan amonia sentiasa selamat? Bukan main agak-agak je tukar air. Ada formula matematik mudah untuk kita guna. Dengan ini, korang tahu berapa peratus air perlu ditukar untuk capai kadar amonia yang betul-betul selamat. Ini sains di sebalik penjagaan akuarium sihat. Jom belajar kiraan tepat ini. Konsepnya mudah, kita nak cairkan kepekatan amonia. Contohnya, kalau nak kurangkan 50% amonia, tukar 50% air akuarium dengan air bersih. Formula mudah ni bantu korang kawal air lebih saintifik dan tepat. Tak perlu lagi bazir duit beli ikan baru atau risau ikan mati mengejut. Dengan pemahaman matematik dan aplikasi praktikal, korang dapat jaga akuarium lebih baik dan pastikan kehidupan ikan lebih sihat dan ceria. Jaga ikan, jaga duit.